Guys, hari ni aku akan sambung main game Granny part 2, tapi aku rasa aku nak upload yang full punya video kali ni. Jadi di short aku akan upload dalam 1 ke 2 minit itu. Jadi sebab yang sebelum ni video aku lag banyak. Jadi aku faham korang suka dengan game ni walaupun aku yang terseksa mat. Boleh tak aku pilih easy mode? Tak boleh. Tak apalah, aku normal lah. Okay, lepas tu kita itu default lah yang macam-macam. Okay, start jom. Low quality lah guys. Handphone kentang mat. Kejap lagi meledak. Sebab apa? Panas. Phone kentang. Itu potato. Okay. Kali ni apakah aku akan berani sedikit melawan Granny yang satu ini? Nanti kita saksikan sama-sama. Ada di malam hari di rumah kakek-kakek ni. Ni bukan kakek sih, ni nenek cok. Okay. Mari kita. Aku tak kuat suara tau. Takut suara aku tenggelam. So kita ambil pasu ni dulu. Kita sembunyi sneaky. Kita buka pintu dan melihat Granny-nya ada di mana. Hai, aku umpan dulu boleh? Aku merinding siap kalau masih tak nampak dah, aku masih tak boleh nak tak tenang mat. Tak tenang. Kau nak explore pun kau takut. Lagi satu, phone ni ngelih. Kalau dia kejar aku tak sempat nak lari mat. Nak tunduk pula. Okay. Jangan masuk. Dia masuk aku mati Sumpah kejap. Dia masuk aku mati Okay, dalam ni ada apa? Tak ada apa. Sebelah ni. Okay, tak ada apa. Oh, ada tulisan apa tu? Tak nampak. Oh, walaupun aku tak faham sih, tak apalah. Okay, tak ada Granny ya. Aku tak tahu ke mana dia. Kita senggol yang ni. Bodoh. Mampus. Sumpah. Kan aku dah agak dah. Dia awal mati ya. Macam mana aku nak menang? Takkan aku nak main dalam easy mode guys? Bolehkah aku main dalam easy mode guys? Tolonglah guys. Bagilah aku chance guys. Bagi aku peluang lah orang kata. Kan tak kesian ke dekat aku ni? Aku kejap lagi dah lah kena sekolah, kena kerja. Lepas tu ada meeting kan. Jadi tolong guys. Nanti aku main di easy mode ya guys. Aku boleh menang guys. Aku tak nampak ni. Gelap. Kita cerah guys. Dah cerah dah guys. Okay, relax. Kau kena cool cap. Kau kena cool. Kalau cool kenapa kau masuk dalam ni bang? Sebab aku tak ada orang buka pintu tu. Rakaman ni pun mengganggu betul ha. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, tak ada dah. Aku beranikan diri lah. Malah aku main kecut-kecut ni. Hai Granny, makcik bawang. Makcik, tunduk lagi. Sudah. Lalu janganlah macam tu. Lagi cepat. Dia tunggu lagi. Di mana-mana. Babi kena trap. Bye. Assalamualaikum. Bang. Okeylah, sampai di situ saja video kali ini guys. Aku rasa aku takkan boleh menang. Kau boleh nampak sendiri. Analog aku nak swipe saja susah man. Ngelek bah kau. Sakit dah cibai. Please lah. Nasib baik aku tak janji tau guys. Aku main sampai tamat. Jadi korang tak boleh kata abang dah janji bang kena main sampai tamat. Tak boleh Tak boleh macam tu. Tak baik guys. Okay, itu menderita sebenarnya main game bengang. Menyesal aku pilih game ni. Okay, dia tak ada guys. Aku dah cuba beranikan diri dah ni. Tapi nak buat macam mana? Bangkuk ni asyik datang je terus kau. Sini kau. Kejar. Buka. Bodoh. Mati aku tak tahu aku kat mana. Pintu ni kunci kan? Tahu aku. Itu buka. Yes. Ke mana ni? Aku tak nampak. Aku tak nampak sorok. Oh my god. Wah, aku tak nampak guys. Aku tak apa-apa nak dia. Tapi tak apa. Kebetulan jumpa box kat sini. Kita sorok lah dulu. Kita sembunyi dulu. Okay, bagi dia berlalu. Bagi nenek ni berambus dulu. Tapi kalau ada sini nenek tua ni memang menyemak. Loh, kau yang senggol, kau yang cari tahu. Aduh. Oh, tu tempat sembunyi. Itu setahu aku jambatan dia pecah, roboh. Jadi jangan masuk kita ke sini. Aduh, janganlah kau senggol benda tu. Nanti kau alamak bingainya orang tua dia. Orang kata apa? Tua-tua tak cukup kasih sayang apa? Cak. Oh. Kalau macam ni aku sangkut dong. Kalau macam ni lah berterusan aku mati. Okay, dia belah. Kita sneaky. Tolak ke tepi. Bagi ruang untuk aku masuk. Alamak, bunyi pula. Tak berani aku turun bagi dia naik atas dulu. Dia dah naik. Okay, ni apa ni? Oh ni, gambar picture anak kau. Bye. Alamak, betul-betul di bawah dia gampang.
Kita ke bilik air dulu. Kita ke bilik air. Dapur bilik air pula. Aduh, janganlah bunyi nyek. Ni apa ni? Ni apa ni guys? Oh, ini senapang guys. Dia punya ganggang punya senjata dekat bawah. Bunyi-bunyi macam ni aku tak gemar ni. Kan nanti dia muncul lah orang tua. Bunyi lagi. Dekat mana dia? Aku nak masuk kat bawah boleh? Bye. Pergi kita. Tiba. Cuba lu cepatlah. Tolong bodoh. Okey. Dia tak ada aman. Sini orang tua tu ada. Ni kat mana aku lupa tempat ni. Memang ada jalan. Bunyi apa tu? Please lah. Oh, dekat sini dia. Okey. Dia pergi sana guys. Cantik. Kita akan turun ke bawah. Jangan langgar apa-apa trap ke jebakan maut ke kan. Kadang-kadang orang tua ni skill dia handal juga ya. Mana jalan masuknya? Tolak lu. Tak tolak lagi. Okey, jalan masuk dah aku tak tahu kat mana guys. Oh, kat sini. Okey. Aku dah jumpa jalan. Kita buka ni dulu untuk sneaky. Tapi tidak mengapa. Kita letak dulu ganggang senjata ni. Ini apa ni? Crowbar. Oh, cutter. Okey, sekejap. Cutter ni dekat mana? Aku lupa guys. Ni enjin dia nak minyak. Kalau ni apa ni jebakan. Okey, aku ingat. So benda ni kena bawa ke atas. Bunyi apa tu? Mampus aku. Sumpah dah mati aku. Tak apalah ni. Come on baby. Baby pula. Baby. Come on. Ni. Aku ni top global tau main game ni. Nampak tu? Boleh ambil balik tau. Bukan kaleng-kaleng ni. Mana orang tua ni? Oh, dia dah mari guys. Dia bawa tukul. Tapi aku tidak takut sama sekali. Kita lari ke atas. Bye. Good night. Sweet dreams. Okay. Aku selamat guys. Kita naik ke atas terus. Naik ke atas bodoh. Wow! Tunduk lari. Lari. Dah habis sumpah dah. Selamat. Okay, dia dekat situ guys. Aku faham. Kita ke atas dulu. Pas ke atas kita ke bilik ni apa ni? Warna picture tak penting guys. Kita terus ke naik atas ke atas ni. Buku ni aku tak tahu kat mana mak aku lupa. Okay, kita bagi ruang dulu untuk kita sneaky lagi. Supaya apa jadi kita boleh lari. Selamat. Alamak, tak selamat mak tempat ni. Jalan buntu. Kita nak ke mana? Granny boleh datang dari sana ke dari sini guys? Aku lupa lah. Aduh, sekejap aku kena jebak dia dengan apa ya? Tak ada dia datang dari mana guys? Aku takut dia muncul kat sini je. Sini pun boleh. Tak berani aku sial. Malah aku main game ni. Nampak? Penat dah aku besok nak kerja. Tutup. Tak ada apa. Tu buku. Sembunyi. Okay, aman. Ambil buku jap. Kita panggil dia. Nak tahu dia dari mana datang guys. Supaya aku tak adalah gelabah sangat kalau dia datang ni. Rasa aku antara bawah atau atas. Dia ada dua. Antara di bawah ni atau di sebelah ni. Kotak ni tepi sikit. Tak nampak lah. Mana Granny ya? Dia tak datang sini ya? Oh, dia tak datang sini. Senang lah kerja aku. Aku main gitu-gitu je lah. Selalu dia muncul kat bawah tu. Okay guys, hari dah keempat aku tak boleh main guys. Sorry guys aku cakap. Aku off dulu guys. Terima kasih yang nonton yang tak suka game ni. Boleh dislike aja game ni. Kalau tak nak aku main, korang boleh jangan like lah kalau boleh. Okay, selamat tinggal semua. Aku dah mati guys. Confirm aku mati tu. Hidup lagi bah kau. Okay, tak apa, aku main sampai tamat lah. Sampai mati lah, bukan sampai tamat. Sampai aku quit guys. Mari kita coba. Bismillah. Kod kita menang kali ni. Mana tahu. Ada jalan pintu. Aku tak nampak. Saya gelap no. Macam mana? Tak boleh ni ke? Tak ada. Oh, tu bukan. Granny. I love you. Bunyi apa tu? Sorok mana? Dia dekat siang. Dia dekat. Tak nampak aku. Lagi. Kau jangan jam bodoh. Jangan jam siang. Sumpah dah. Jangan jam bangang. Ada phone bangang. Sumpah lah, kena beli phone lain rasanya. Like terus kau. Jangan jadi kayak gitu. Sorok dulu. Ni macam. Ya. Aku tidak takutlah sama kau. Aku tak nampak aja sebenarnya. Bukan takut. Cak. Sini, kami. Loh, kau dia pergi sana deh. Tak apalah, baguslah kalau kayak gitu. Kita boleh cari barang di sini, di sana, di sini. Tak nampak apa, Mat?
Tak nampak apa, Mat? Apa benda aku nak tengok ni? Sekejap, aku takut dia ada muncul kat depan ni. Mampu aku. Aku duduk belakang ni lah. Tak ada. Okey. Jangan muncul dulu tau. Bagi aku cari barang dulu. Aku pun tak tahu barang yang aku cari ni guna dekat mana. Apa semua kan. Aduh, beban betul lah. Nak main tapi tak pandai. Aku main dengan kawan je, Mat. Bawa aku terror. Tak ada kawan aku tak pandai, Mat. Bunyi apa tu? Janganlah kau bunyi kayak gitu. Mesti dia muncul kan. Antara sana atau sini ya. Kita tunggu dan saksikan sama-sama. Antara sana atau sini. Lepas tu belakang aku dia muncul gampang. Okay, dia tak ada muncul guys. Mungkin dia tidur. Tu pintu apa? Oh, dia dekat mana? Kita kesini dulu guys. Tak ada pergi ya? Kita keluar dulu. Lagi tak nampak apa. Apa benda aku nak tengok. Tak nampak apa guys. Sunyi, sepi. Tak boleh tak payah. Nanti korang tengok tak nampak pula. Lagi aku nak mati nak cari apa lagi. Oh, tak boleh masuk. Tak boleh masuk dah. Lemak terlanggar locin. Mati aku kalau langgar locin ni. Dia boleh masuk jalan ni rasa aku. Jadi aku tak nampak guys. Tak nampak. Tak nampak mana jalannya. Oh. Sorok lah. Mampus. Hai makcik. Pukul lah. Aku pukul lah. Tak apalah. Pukul. Jangan. Okay guys, sampai di sini saja video kali ini. Kalau kau suka video ini, kau boleh like. Kalau kau nak aku tak nak lanjut gini, kau jangan like. Kau dislike saja kalau ada. Dislike lah. Kalau tak ada, dah sudah. Tak payah like lah. Kau skip je lah senang. Stres aku main game bangang. Penat.